membantah kelulusan untuk pembinaan kuil di tapak yang tidak sesuai di Taman Dato' Harun ini. Kita berkumpul ramai-ramai ini untuk melahirkan rasa ketidakpuas hati kami lah. Ya. Kenapa dibuat di sini? Nak buat kuil, buatlah, kami tak ada bantah pun. Tapi ini kawasan Melayu. Yang 95% ni orang Melayu Islam. Sekiranya saya tak setuju lah untuk membuat kuil di tapak di sini lah, di kawasan Melayu. Berapa banyak kuil nak dibuat. Jadi saya tak setuju lah bagi penduduk Taman Medan, Taman Dato' Harun tak setuju tentang membuat kuil ni lah. Kita berhimpun di sini untuk menyatakan bantahan kita atas satu kelulusan yang telah diberikan oleh kerajaan negeri untuk menempatkan satu rumah ibadat bukan Islam di kawasan yang mana majoritinya adalah kawasan penduduk beragama Islam dan juga berbangsa Melayu. Majoriti itu bukan saya maksudkan pada 50-60%, tetapi majoriti hampir lebih 95% penduduk Taman Dato' Harun ini adalah orang Melayu dan juga beragama Islam.